tuai padi antara masa. Esok jangan layu-layuan, intai saya antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Cikgu Siti Nurhayati binti Zakaria. Saya merupakan Cikgu Pendidikan Moral di SMJK Sincung dan saya juga merupakan graduan siswazah di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pengalaman seorang guru, saya telah berkhidmat di sekolah pertama iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Lawas, Lawas Sarawak selama 6 tahun bermula pada 1 Julai 2013 sehingga November 2019. Saya telah berkhidmat di sekolah kedua saya iaitu di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Cina Sincung, Sungai Siput Utara, Perak. Antara perkara menarik tentang diri saya ialah saya suka menyanyi apabila berada di sekolah iaitu pada program-program yang telah dijalankan di sekolah, contohnya pada Hari Guru, Hari Sambutan Kebangsaan ataupun Hari Raya ataupun apa-apa program yang melibatkan guru dan murid. Perkara menarik yang kedua ialah saya telah banyak menjadi mentor kepada rakan-rakan guru saya, menjadi co-partner dan juga pembentang dalam aktiviti penyelidikan berasaskan bilik darjah di sekolah dan juga di daerah Kuala Kangsar. Di antara pengistirafan yang telah saya terima ialah Duta CBR daerah Kuala Kangsar. Selain itu, saya juga diberi pengiktirafan sebagai pembentang dalam aktiviti program Classroom Business. Kenapa saya tertarik untuk menyertai IU ialah saya ingin menambahkan ilmu pengetahuan dan kemahiran mengenai pembuatan video dan juga saya ingin berkongsi info-info atau maklumat-maklumat mengenai pendidikan moral SPM untuk semua murid-murid dan semua guru-guru di Malaysia. Yang kedua, saya ingin meluaskan jaringan hubungan di antara guru-guru, mentor-mentor dan juga semua para pendidik yang menyertai IU ini untuk saya meningkatkan profesionalisme saya sebagai seorang pendidik. Harapan saya bersama IU ialah saya berjaya melepasi semua cabaran-cabaran dalam IU. Di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua mentor kerana telah memberi tunjuk ajar kepada saya. Dan semua jangan lupa like, komen dan subscribe channel Cikgu Siti Nurhayati. Sekian, terima kasih.